Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang pelupusan sisa bahan binaan dalam kerja bata. Pengurusan sisa yang baik dapat memastikan kebersihan kawasan kerja, meningkatkan keselamatan dan membantu memelihara alam sekitar. Persekitaran yang bersih dan terurus sangat penting dalam kehidupan seharian serta di tapak pembinaan. Ia bukan sahaja menjamin kesihatan dan keselamatan pekerja, malah mewujudkan suasana kerja yang lebih selesa dan sistematik. Dalam industri pembinaan, sisa bahan binaan perlu diurus dengan betul bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar. Jabatan Alam Sekitar atau JAS bertanggungjawab memastikan aktiviti pembinaan mematuhi Undang-Undang Alam Sekitar. Pekerja bata dan industri pembinaan memainkan peranan penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar. Setiap aktiviti pembinaan perlu mematuhi undang-undang serta peraturan alam sekitar. Antara tanggungjawab utama ialah mengurangkan pembuangan sisa binaan secara tidak terkawal dan memastikan sisa diurus secara sistematik. Bahan binaan yang masih dalam keadaan baik perlu diperiksa oleh pihak bertanggungjawab sebelum digunakan semula. Sisa konkrit dan bata pecah boleh digunakan semula sebagai bahan asas jalan atau bahan campuran konkrit. Kayu acuan yang masih baik boleh digunakan semula untuk projek pembinaan lain. Besi tertulang lama juga boleh digunakan semula dalam kerja konkrit berskala kecil. Dengan pengurusan yang baik, sehingga 80% sisa bahan binaan berpotensi untuk digunakan semula atau dikita semula. Langkah ini dapat mengurangkan pembaziran serta menjimatkan kos pembinaan. Kita semula merupakan kaedah pelupusan yang paling digalakkan kerana ia membantu mengurangkan pencemaran dan membolehkan bahan digunakan semula. Bagi sisa yang tidak boleh dikita semula, kaedah pembakaran terkawal atau incinerator boleh digunakan. Namun begitu, pembakaran boleh menghasilkan gas berbahaya seperti dioksin yang boleh menjejaskan kesihatan dan alam sekitar jika tidak dikawal dengan baik. Sebagai alternatif yang lebih mesra alam, teknologi pirolisis diperkenalkan untuk melupuskan sisa binaan. Kaedah ini menggunakan suhu tinggi sekitar 800 hingga 1000 darjah Kelvin untuk menguraikan sisa tanpa mencemarkan udara. Berbanding pembakaran biasa, teknologi pirolisis lebih selamat dan mesra alam. Kesimpulannya, pelupusan sisa bahan binaan yang betul amat penting dalam kerja bata dan industri pembinaan. Pengurusan sisa yang baik dapat menjaga alam sekitar, meningkatkan keselamatan dan menyokong pembinaan yang lestari. Terima kasih kerana menonton. Semoga video ini membantu anda memahami kepentingan pengurusan dan pelupusan sisa bahan binaan.